Gaji saya RM4,000 sebulan. Berapa cukai yang saya nak kena bayar sebenarnya? Ramai yang tanya soalan macam ni. Kalau saya gaji sekian-sekian, berapa cukai yang saya kena bayar? Okay, first of all, korang kena relax dulu. Jom saya explain contoh mudah kira-kira dengan gaji RM4,000. So, dengan gaji RM4,000, kita kali dengan 12 bulan. Jadi jumlah pendapatan setahun adalah RM48,000. Memandangkan kita ada caruman, tolak dulu caruman KWSP 11%. Jadinya RM5,280. Baki pendapatan bersih adalah RM42,720. Untuk pengetahuan semua, pendapatan bawah RM34,000 setahun memang tak dikenakan cukai. Lebih sikit dari itu, baru mula 1%, 3% dan seterusnya. Untuk gaji RM4,000 ni, cukai kasar dalam 200 ke 300 setahun. Tapi, belum tolak pelepasan lagi. Pelepasan? Ada pelepasan individu dah RM9,000. KWSP, insurans, mak ayah, lifestyle dan banyak lagi pelepasan yang lain. Lepas dah tolak semua tu, ramai yang sebenarnya langsung tak kena bayar cukai pun. Yang penting, isi pelepasan elok-elok. Nak kami bantu mudahkan pengurusan kewangan anda? DM kami sekarang untuk semakan percuma.